Hello. Kembali lagi ke channel Mi Oyen, okey? Macam biasa, kita nak buka kedai kopi untuk hari yang ke-51. Sebelum saya tekan start, minta tolong like, minta tolong subscribe, okey? Untuk bagi Oyen Whiskas, supaya Oyen bertenaga nak buat video lagi. Dan yang terutama sekali, bertenaga nak buka kedai kopi ni lagi. Okay, terima kasih. Kita start. Okay, hari yang ke-51. Beep. Let's hope Cards Cafe and Nui Royim are ready for the... Kita akan ada kelas untuk kopi. Oh no. Kita masuk kelas kopi. Kejap. Alah. Tak boleh tukar nama. Glad to see you are prepared for training, Myoyen. During my travels, I've discovered an array of fun drink combinations. Oh, and I've learned some flavor combinations taste better than others. It's a baby's responsibility to determine what those are. Got it? What if I told you I was having a chocolate croissant for breakfast? What flavor latte would you suggest? Of course, chocolate. You would think so because it's chocolate, right? But eventually it be too much chocolate. You want to take your customer on a roller coaster of flavor, not just one note. So strawberry. Yes, exactly. A strawberry latte would complement the chocolate well, combining tart and rich flavors. Why don't you make me one right now? Kalau lah ada roti fan yang nama dia croissant tu, kalau tu roti tu inti dia coklat, nak latte apa? Latte strawberry ke latte coklat? Yuk, latte coklat. Lepas tu dia kata salah sebab nanti banyak sangat coklat. Lupa tambah coklat sirap. Tak apalah. Kita buat macam tu. Betul dia kata. Waktu saya tanya, strawberry ke? Ya, strawberry. Barulah rasa dia sedap. 1, 2, 3, 4. Coklat. Roti coklat cicah dengan air coklat. Tak boleh, nanti banyak sangat coklat. So roti coklat kena cicah dengan air strawberry. Tak pernah cuba lagi. Strawberry. Nak restart boleh ke? Hai. Nak apa ni? Ni latte, okey. Latte, easy punya latte lah. Alah, judi. Max, awak buat apa kat sini? Tak ada apa-apa. Saya tak buat apa-apa. Apa yang awak buat? Saya dekat sini nak latte Mi Oyen. Awak suka tak kopi dia? Tak. Saya tengah cuba kualiti air ni. Max, awak sebenarnya suka kan air Mi Oyen ni? Mestilah tak. Saya takkan pernah. Saya boleh buat kopi saya sendirilah. Awak pun tahu kan? Oh my god. Awak betul-betul suka kan air Mi Oyen? Wih. Mana ada? Diam. Pergi. Okey, bye-bye. Saya pergi dulu. Ada ni.
Cakap je lah suka, nak malu-malu pula. Make 10 perfect drinks with alah. Cold water. Okay, cold water. Easy task. Cold water. Americano. Dia kata semua kat kedai dunia ni, dia pergi kedai kita sebab nak Americano. Betul. Pilihan kedai yang tepat. Kedai kita ialah kedai kopi yang paling sedap di dunia. Judi hilang. Kita cuba buat strawberry fresh. Strawberry puree. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Cold water. Cold water. Cold water kan? Oh, ais tak payah. Okay. Cold water. Oh, dengan ais. Okay. 1, 2, cold water. Pip. Okay, siap. Vanilla Mountains. Okay, Vanilla Mountains. Pula dah. Mengganggu lah cawan tu. Cawan. Duduk jom. Boleh pula salah buat air. Saya salah buat. Tengok. Okey. Jangan lupa vanilla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tambahkan susu. Buat lagi 1. Kenapa kan kalau kita salah buat, tak boleh buat balik je? Kenapa nak kena refund? Whipped cream. 1, 2. Woi, Vanilla Mountain. Tolong tak betul? Alamak, salah. What? Coklat latte. Tak apa, duit kita dah banyak. Satu, 2, 3, 4. Alamak, kena buat art pula. Tertekan. Ni apa benda ni? Tak tahu lah. Ice latte that tastes like strawberries. Ice strawberry latte ke? Ice strawberry latte.
strawberry. 1, 2, 3, 4. Latte. Ice vanilla latte. Satu, dua, tiga, empat. Siap, kedai tutup. Kita punya keuntungan hanyalah $9. 9 je. Wow. Faiz! Cerita lah. Baik. Ini bukan ni tutup shop sosial media sekarang. Kata kau kenal aku. Oh, saya buat video sekarang Apa menarik Yeay, dapat 50. Jadi 59. Equipment. Oh, ni kot. Ni ke, aduh. Nak repair pula. Okay. Sebelum kita pergi hari yang ke-52, tekan dulu like. Tekan dulu subscribe, okay? Terima kasih. Ya. Awak mungkin nak order air sejuk minggu ni. Cuaca menunjukkan panas dan terik. Okey. Cuaca panas dan terik. Takutnya customer lose patience faster. Do not throw away any drinks. Alamak. Can you decorate my ice strawberry latte with ice strawberry latte dengan strawberry? Ice strawberry latte dengan strawberry. Ice strawberry latte dengan strawberry. 1, 2, 3, 4. Pi. Okay, siap. Kita dah profesional. Ice latte. Ice latte pula dah. Setuju. Siap dah ice latte. Tengok, kita buat cepat sebab kita dah profesional ni. One mug. Steam whole milk. Pumpkin latte. Whipped cream cinnamon stick. Pumpkin latte. Whipped cream cinnamon stick. Pumpkin latte. 1, 2, 3, 4. Whipped cream cinnamon stick. I love this 3000. Pumpkin spice. Air tadi. Satu, 2, 3, 4.
whipped cream. Okay dah. Kita dah profesional. Tak ada siapa berlawan. Vanilla bean? Vanilla bean apa? Dia 1 mug with 1 cup of spirit. Okay. Okay. Vanilla bean? Vanilla bean apa pula dah? Vanilla bean apa ni? Latte. Latte ni. Keni. Ni bunga. Aduh, janganlah salah. Tolong ah. Okey. Nasib baik betul. Betul lah benda. Go. Okay, go. Hap. 1, 2, 3, 4. Hap. Siap bos. Oi, kita dah betul-betul profesional lah. Pretty in pink. Aduh, lupa lah pretty in pink macam mana. Macam mana pretty in pink? Satu, 2, 3, 4. Pip. Okay, siap. Perfection. Okay. Apa nak tadi dah? Vanilla Mountain. Kita buat americano dulu lah. Apa tu dia nak? Espresso. Espresso okey. Betul tak vanilla syrup? Ada ais tak? Vanilla syrup. Cold milk. Sekejap. 1, 2, 3, 4. Cold milk. Whipped cream. Vanilla toppings. Ni ke? Ni. Yeah, betul. Ui, duit kita dah 800. Pergi ke kedai membeli kopi. Kedai tutup. Ui, fuyo 100. Oi, yo. Hebatlah kita. Hei, ini hebat tau. Kita jadi ninja untuk kali yang kedua. Yahoo. Easy. Kita jadi ninja tau. Dah 2 kali. Ini kali kedua kita. Penuh lah iklan ni. Aduh. No. Nope. Okay, 126. Woi, dapat. Ya, level 10. Let's go. Wih, duit dah 1000. Sekejap. Beli. Oi, vanilla ice cream.
Sprinkle, ya. W in the comment. Mana? Wow, Sugar Rush. Ini kalau tak ingat ni tak tahu. Vanilla syrup dengan strawberry syrup. No. Vanilla affogato. Espresso. Okay. Oh, affogato espresso dengan vanilla ice cream je. Lah, itu je ke? Lah. Okay. Terima kasih kerana menonton. Sebelum saya end, saya nak minta tolong like, minta tolong subscribe, okay? Supaya Oyen mendapat Whiskas. Whiskas tu adalah makanan untuk Oyen, tahu tak? Okay, terima kasih. Bye-bye. Meow.